Ini baka yang recommended untuk korang yang first time nak beli kucing. Yang pertama, Ragdoll. Kucing ini memang terkenal dengan gelaran kucing yang terpaling manja. Bila korang angkat dia, dia akan duduk chill macam patung. Jadi, untuk korang yang suka peluk kucing, ini kucing paling sesuai untuk korang bela. Yang kedua adalah Siamese. Kucing ini sangat bijak dan suka berinteraksi dengan manusia. Contoh, kalau korang balik rumah lambat, diorang akan banyak buat bunyi, petanda diorang membebel dekat kita. Yang ketiga adalah Maine Coon. Maine Coon ini adalah kucing yang terpaling besar kat dunia. Tetapi walaupun besar, diorang mempunyai hati yang lembut dan friendly. Sebab itu, diorang digelarkan sebagai gentle giant. Yang keempat ialah Scottish Fold. Kucing ini terkenal dengan telinga yang berlipat. Sekali pandang macam anak burung hantu pun ada. Personaliti dia pun tenang dan sweet. Yang kelima adalah British Shorthair. Untuk korang yang sibuk, ini adalah pilihan yang terbaik. Personaliti dia independen, tenang dan tidak terlalu clingy. Tapi sebenarnya ada lagi satu baka yang senang untuk dijaga. Korang tahu tak baka apa? Cuba komen di bawah.